So guys, battery capacity benda ni adalah 5000 mAh. So dia boleh operated agak lama jugalah sebab dia kipas ya kan. Kecuali lah kalau korang cucuk power bank ni dan charge phone korang, memang habis lah sampai penuh phone korang kan. Okay, so jom kita buka dia punya lampu dan korang tengoklah kuatan lampu dia macam mana. Okay, kita buka lampu dulu So kalau korang boleh tengok kat sini agak terang jugalah. Okay, sekali lagi ni yang pertama, ni yang kedua. Okay, agak terang. So kita test kat baju pun hitam tak nampak. Okay, dia agak terang lah. Okay, jom kita test dia punya kipas. Masya Allah. Okay, kipas tahap 1 dia pun dah agak kuat jugalah. Korang tengok ni. Dia rasa macam sempoi-sempoi macam tu kan. Okay, kita buka nombor 2. Wih, laju babe nombor 2. Korang tengok tu. Kuat babe. Ini baru nombor 2. Jom kita test nombor 3. Lagilah lajunya. Okay, kita try drop. Jatuh terus. Jatuh terus babe. Terus dia tertolak. Memang laju babe kipas dia ni. Tengok, kita letak sini, halakan kipas. Automatik hilang. Hilang dari pandangan. So guys, ni kipas yang besar. Yang ni kipas yang kecil. Kalau korang nak compare dari segi kekuatan, aku rasa yang ni nombor 3 dia sama dengan nombor 2 kekuatan dekat kipas besar ni lah. So kipas besar ni dia lagi kuat dia punya angin. Duduk kat sini masih lagi rasa angin